الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah, kita sama-sama kita banyak iktikaf. Sejak aku banyak iktikaf dalam Masjid Sunnah Al-Mu'talah. Alhamdulillah malam ini kita dikumpulkan oleh Allah SWT dalam satu majlis ilmu, di mana malam ini kita ada pengkuliah jemputan, yaitu Tuan Haji Rosli bin Cik Sub, mantan Imam Masjid Muhammadi. Setakat itu yang dia suruh ayat. Lain-lain macam isteri. Baik, sebelum amal jemput dia sedikit latar belakang lah. Sedikit latar belakang untuk motivasi kita. Al-Fadhil Ustaz Haji Rosli sekolah rendah, sekolah kebangsaan. Sekolah menengah juga sekolah menengah kebangsaan. Pada itu pergi ke pondok, kemudian ke Mesir, dan kemudian boleh jadi Tok Imam Masjid Negeri. Dulunya Tok Imam besar Masjid Muhammadiyah Kota Bagus. Masjid Muhammad ini tak adalah paling besar lah, utama nombor satu, insyaAllah. Kalau ni berkhidmat dengan Mak lagi, katanya sebagai staf, dia kata staf Mak. Tak apalah. Alhamdulillah. Malam ini kita nak bagi ruang lah kepada Ustaz. Tak apalah, bisa pukul 8 tu. Ada menit tak lama lagi pukul 8. Sebab kita sedia kambing. Kambing ni pukul 8 sebenarnya tak boleh makan lagi. Sepatutnya 8.30 ke atas lah. 45 Bismillah. Dan untuk mengetahui kita dulu, Al-Fadhil Rosli ni dia duduk sini. Dia duduk di Kulana, Laki Jeligo. Duduk di Kulana. Sehingga tahun 2015 dia kata baru dia berhijrah, pindah ke Kota Baru. Dulunya asal orang kampung kita juga lah. InsyaAllah jadi dia cukup faham lah pokok kita ni nak lagu mana lah. InsyaAllah buat kasih panjang Fadhil Tafadhal Masykurah kepada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Tuan Imam Tua Al-Fadhil Ustaz Sufyan selaku pengacara pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Yunan Imam Muda selaku imam yang bertugas pada ini, Imam Rawatib ada Imam Rawatib bila yang bertugas, ahli-ahli jawatan kuasa kemajuan agama Masjid Ar-Rahim Mukim Sokor. Tidak ketinggalan muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini.
sama ada peminat kambing ataupun yang tidak meminati kambing. Tapi yang percaya majoritinya adalah peminat kambing lah. Kamu ucap tahniah namun sekalinya, kamu ucap tahniah kerana masjid menyediakan kambing. Timnya tua yang ada tadi, apabila tiada kambing ni, dia kata penceramah jangan berhenti sebelum daripada pukul 8.30. Tak gitu kan? 8.30 pun. Lah ni baru pukul berapa ni? 7.30 pun tak lagi. Musim biasa, masa ni baru masuk waktu maghrib ataupun tidak maghrib lagi. Tapi musim dah ni awal maghrib. Ambo tu rumah ambo pun di Palu Blackburn tu, ambo tu awal. Tapi jadi sampai sini bila semaya maghrib. Jadi alhamdulillah ambo dah semaya maghrib tanpa tambah rakaat. Tak tambah rakaat. Itulah kalau kita semaya jemaah muslimin dan muslimat sekalian, kita akan ada 4 situasi. Pertama, kita mendapat fadilat Jumaat. Yang kedua, kita mendapat Jumaat. Yang ketiga, kita mendapat fadilat taharrum ataupun takbiratul ihram. Takbiratul ula. Dan yang keempat, kita mendapat rakaat. Ke mana-mana tuan-tuan sekalian, kita mari sembahyang Jumaat, kita nak mana? Kita nak mendapat fadilat Jumaat ataupun fadilat kita mendapat Jumaat, wali kham untuk sembahyang Jumaat, mendapat takbiratul ula ataupun kita mendapat rakaat. 4 situasi yang kita akan hadapi. Kalau boleh kat tuan-tuan, kita mendapat takbiratul ula. Takbir Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Kalau tak didapat takbiratul ula, kita mendapat rakaat. Kalau mendapat rakaat, kalau semaya yang 4 rakaat, keempat-empatnya kita mendapat rakaat. Kalau kita tidak mendapat rakaat, maka semaya kita tidak sah. Tak cukup rakaat. Di situ kita kena memahami pula diri kita adakah muwafiq ataupun masbuk. Setiap rakaat yang kita semaya, ada kalanya kita muwafiq, ada kalanya kita masbuk. Apa arti muwafiq? Muwafiq ialah orang yang dapat menghabiskan Fatihahnya secara sederhana. Sebelum apa? Kita dengan imam ataupun kita sempat kita dimaafkan hingga 3 rukuk yang panjang. Ataupun kita orang yang masbuk, iaitu siapakah orang yang masbuk? Orang yang tidak perlu membaca Fatihah. Jadi terima kasihlah kepada imam yang jemput ambo malam ni mari ke Masjid Ar-Rahim. Seperti mana yang disebut oleh imam tadi lah. Masjid ni ambo rasa ambo kali kedua lah kecek depan ni. Kali kedua. Mari dah mula imam. Tapi tidak imam ni. Batik pening, saya batik pening dah boleh jumpa ambo. Kau tak ingat? Tak ingat tahun tu. Tapi mari kita. Tapi orang semaya Jumaat juga. Ambo semaya Jumaat dulu. Ambo acak kali mari sini semaya subuh. Sebab ambo duduk belakang jeliga tu. Jadi bila belakang jeliga tu, ambo mari semaya subuh sini. Ambo minat tik bengkuk dia suara dia suara. Karau dia suara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suara dia tu sedap suara dia. Tapi tikmen tua nama tikmen mak dah. Suka dia bagi bawa anak dia. Besar dah. Ambil kau ni
Alhamdulillah comel masjid kita Ar-Rahim. Dia masjid sekitar ni yang duduk di Jelinggo. Belakang Jelinggo duduk sewa rumah. Nama apa sewa rumah? Dia askar. Mati dah. Betul. Majilah dah. Duduk macam tu. Sekitar rumah hamba tu Poli InsyaAllah kau poli Ya. Poli saja situ. Politeknik pada, poligami pada pasal murid tu. Ayah poligami. Jadi yang murid situ dia mesti banyak kawasan kita di Kelana. Ya. Ada orang cepat semaya, ada orang lambat semaya. Sini ni sederhana lah. Ya. Kalau lambat sekali, masjid tu guru. Kadang malam apa tu rumah apa buka pintu, nak tengok kereta tu bunyi Allah tekme apa ni? Tekme tua azan kan? Tekme tua je azan tu nak usahalah dah tu. Ya. Apa pun semaya masjid tu guru lah. Pada sampai tu dia tahfiz itu kan? Dia lambat sikit semaya. Jadi muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat sekalian, ambo mari malam ni silaturahim lah. Betul lah jumpa dengan Tik Imeh. Tik Imeh tu moga Tik Imeh tua tu, Tik Imeh tua yang ni tempat ambo kerja. Tapi saluan nanti Tik Imeh selalu giling tu. Jalan sini dah silaturahim. Silaturahim antara sebabnya di email kita ni, yang muda ni dia duduk sembahyang masjid ni, mula masjid Haji Kamil ni. Ambo setiap malam dasar mengajar di masjid Haji Kamil. Malam Rabu mengajar di masjid Muhaimin. Dulunya meja dua mula tu. Malam dasar masjid Haji Kamil. Malam Rabu masjid Muhaimin. Kau ada orang cek kat apa ni? Ada. Cek lah. Muslimin dan muslimat sekalian, TIPW tajuk kamu perbetulkan solat. Perbetulkan solat. Perbetulkan solat kamu kawan. Jadi apabila mau tengok tajuk TIPW itu, ambo bawa kitab malam ni. Kalau kira orang kambing ni pandai baca kaki kita ni. Bukan kita ambo baca di apa ni Masjid Haji Kamil. Guru-guru putih masjid ni tak ada habis lagi pelakon macam kita. Siap rumah ambo di pada pek-pek tu ambo pun balik duduk sana lah. Siap. Tak ada balon apa orang sini. Betul lewat tenor ambo pun dah tukar daripada SK Kulana. Nak tukar pergi ke SK Kampus Ingrid. Ambo pun umur pun siap, mesti balik alhamdulillah. Balik ke kampung. Jadi maknanya ambo bawa kitab pedoman semaya Jumaat. Kitab pedoman semaya Jumaat ni dia ada semua sekalinya 45 lah. 46 lah. 46 muka. Dia kau tak merah bagi ni 46 muka. Dia 46 muka lah kita ni. Maksud betul sangat sebenarnya. 46 muka sudah. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, pedoman semaya Jumaat ni kitab yang sahihlah. Dibaca di pondok-pondok ataupun di masjid-masjid, alhamdulillah. Kitab ni tuan kitab yang menyusun kitab ni ialah almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapok. Dia sebut kitab dia ni. Dia kata di antara tujuan dia tulis kitab ni supaya masyarakat memahami cara-cara sembahyang Jumaat.
Sebab dia perhati ramai yang salah ataupun silap di dalam semaya jemaah. Dia perhati itu dia tok guru pondok. Bila tok guru pondok ini tidak sepongah kita ni tak. Topik ngajar situ, topik ngajar sini, mesti kampung, tok guru pondok ni. Masa mengaji pondok dalam mesti tunggu dulu. Ada satu orang dakwah. Dia pergi di pondok. Kebetulannya pondok hamba ni duduk tepi masjid pondok mesti tunggu. Apa duduk situ tepi. Hamba dekat dengan pondok. Turun pondok tangguh naik masjid. Dia mari dia kata nak jumpa dengan tuan guru kami iaitu tuan guru almarhum tuan guru Haji Hashim. Hamba tanya dia. Entah apa nak jumpa dengan tuan guru. Dia kata nak ajak tuan guru keluar dakwah. Dia kata kamu, dia kata kamu, dia nak ajak tok guru pondok, tok guru wasit tumbuh tu keluar dakwah. Entah tahu tak? Anak ni bukan wasit ni. Anak ni bukan wasit ni tu semua tu saya duduk tepi pondok, di bawah pondok tepi masjid ni. Bukan wasit ni. Hamba duduk jiran dengan sebelah hamba ni Haji Jamil. Jamil ni orang Terengganu. Orang bola Terengganu. Duduk tak tepi ni daripada Negeri Sembilan. Belakang tu ada kedok. Ada macam-macam. Jadi kami ni keluar jam benarnya. Kami ni keluar dakwah, bukan keluar dakwah. Keluar daripada kampung kami mari sini belajar. Yakin dia kata kalau dia mau nak ajak tok guru pergi keluar dakwah, pokok kami ni mari mengaji ni lagu mana pula? Nak mengaji ke siapa? Saja kita yakin dia. Nama ada ke dakwah ni malu kamu sini. Ambo yakin dia kita ni pokok kita ni. Pokok kita ni orang jajah ni. Orang mengajar, pengambil persegi kuliah maghrib itu menjajah. Bawa kita ni dijajah situ, dijajah sini. Pada ni mari jajah di Sokong. Pada esok, ambil jajah di Masjid Al-Ismaili Pasukan jajah. Ada orang sikit, ada ikan sikit, ikan. Itu bila. Ada orang mari beli, ada orang tak mari beli. Tok guru pondok tu budan. Orang yang begitu, tok guru ni budan. Budan tak pergi jajah. Lepas maya maghrib, lepas maya asar, tok guru pondok setunggu, buka kitab tafsir Nasafi. Assalamualaikum. Allah musannif rahimahullah ta'ala. Gerung baca. Ada murid pun tak ada kitab tulis. Kap tu banyak, pak tu. Lepas maghrib pula, Allah musannif rahimahullah ta'ala. Gerung baca. Anak murid pun kita ada kitab. Tanda. Lepas mayasa pula, itu pula. Tu gudai ilmu. Ya. Jadi tu guru apa nama dia? Ajilah ni. Dia tulis kitab dia. Dia kata dia tengok. Ramai orang yang semaya jemaah tak benar, tak betul. Sebab tu lah dia buat kitab ni. Dia nak betul semaya jemaah tu. Pak, tu guru ni tak topik. Tak topik dengan luar, tak pergi jajah bagai tak. Budai, tempat budai. Jadi, orang yang dia perhati tu dia perhati siapa dia? Masyarakat tu masyarakat mana? Masyarakat pondok. Dan ketika dia duduk di luar, dia tengok orang duduk dalam pondok, orang mari duduk mengaji kitab, orang kilik kitab, dah boleh tiup, dah kilik kitab. Tapi semaya jemaah masih lagi tak betul. Kalau hak kilik kitab boleh tiup dah tu,
semaya jemaah tak betul lagi. Lagu mana pula tak semaya? Kalau semaya jemaah tak belajar. Tak belajar kitab. Betul ke tak? Jadi dia pun tulis kitab dia. Bukan nak gelar dok sini ni. Bukan nak gelar kata tak pandai semaya jemaah dok. Amun nak ayatnya bobok kitab ni. Tok guru lembut tapah dia kata lagu tu. Dan ambo selaku pelajar pondok, ambo akur benda tu. Memang ramai di kalangan kita masuk orang mengajar sekolah dengan ambo sendiri pun tak berapa cerak belah mana ilmu semaya jemaah. Ramai kita tengok set-set kita sendiri pokok kita TMA. Ambo ni tuai apa nama dia pengurusi tak disebut mantan Imam Muhammadi. Jadi TMA Masjid Muhammadi sendiri pun tak cegak juga. Ada beberapa tempat. Ambo pergi ngajar satu masjid. Orang tu dia bala. Orang semaya atas kursi panuh dengan orang semaya pada caca. Faham? Orang semaya atas kursi, dia semaya pada duduk. Orang semaya pada caca, dia tidak ada kursi. Orang semaya atas kursi, orang tempat tek. Orang semaya pada caca, cikgu mari beli rumah kapun tu. Dia tegur kawan ni, "Cik, kita ni kalau boleh semaya tepi-tepi dinding dia. Kalau tengok gini kat nyanyi orang di belakang, dia nyanyi besar. Sebabnya dia letak kursi dia tu, kaki dia letak atas kapet. Lui sama dengan kaki dia, tumit dia dengan hospital. Bila sama situ kursi dia pakai orang di belakang lagu mana pula. Maka dia nak cari dia kau ataupun duduk ujung-ujung. Marahlah dia. Demo dia mari beli rumah sini, mari nak mengajar kau di tempat teh. Dan kamu pergi mengajar masjid tu, kamu tak tahu baloh dia tu. Dia kata, "Ustaz nak tanya, kursi yang sepatutnya duduk mana? Kaki yang sepatutnya duduk mana?" Ambo nak jawab cara dia nak takut bahasa hati kawan tu. Ambo nak ayat cara dia cacat takut bahasa hati orang duduk. Ambo kata wallahu a'lam, ambo tak cerak. Dia kata tak tahu juga ni Imam Masjid Muhammadi dah ni dah. Dia kata tak. Tidak Imam Masjid Muhammadi dah ya. Ambo pusnya telah iso masuk dah. Ambo pun wallahu a'lam. Wallahu a'lam tu wallahu a'lam dia, wallahu a'lam tu kita. Jadi muslimin dan muslimat sekalian. Bab semaya jemaah ni kalau kita tak cara dia, maka tak kira siapa. Warna lain semaya terima rokok pakai tak rokok. Ramai harus semaya juga. Saya mau jadi tikmil juga. Ambo semaya sebelum dia. Sudah semaya dia kata, "Tak apa yang tak rokok, tikmil rokok tu. Yang tak mau ambil kau, yang tak masbuk." Sahabat ambo tikmil putih, tikmil bandar, dia tanya ambo. Dia tu mahir bak mau ambil masbuk. Dia tanya ambo. Warna yang tak salih, tak rokok, orang rokok, tikmil rokok. Dia makmum ikut dia sebelah ambo. Bila dia tanya, apa yang tak rokok? Orang rokok tadi. Kita pun musim. Aku mau ambil kau masbuk tak dia rokok tadi. Terima Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar, kita dah lihat belakang. Rakaat yang pertama okey. Boleh jadi kita rokok ataupun kita tidak rokok, kita tahu.
bahwasanya kita muwafiq ataupun kita masbuk. Tapi acu rakaat yang ketiga. Rakaat yang kedua. Takbir, Allahu Akbar. Nak takbir itu baca cepat. Oh takbir tadi, alhamdulillah takbir yang kita tukar tadi tidak cepat mana-mana. Maknanya ambo baca Fatihah yang orang panggil sederhana. Ambo tidak baca cepat mana Fatihah ambo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana pas dia molek takbir Allahu Akbar, kita pun waladdallin. Kita pun Allahu Akbar. Lagu mana keadaan kalau takbir itu baca cepat? Tu email tu baca cepat, tiba-tiba email Allahu Akbar, kita duduk ihdinas siratal mustaqim. Pada rakaat kedua kita nak rakaat qadar. Kalau dia mau rakaat, dia mau tunduk orang gapo, muafiq ke masbuk. Kalau tak rakaat, muafiq ke masbuk. Kalau muafiq, dimaafkan berapa rukun. Kalau dimaafkan 3 rukun, termasuk pada dalam yang disebut dalam Bahjatul Mardiyah. Dia kata isyikta dhabtalil ladzi syara'an udir hatta lahu thalathu arkanir tufir man fi qira'ati li ajzihi bahi aw syakka hal qarawa man laha nasi. Itu sipir untuk meletakkan kita menjadi orang yang masbuk. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, itu kira-kiranya sebagai intro bola untuk tajuk yang dia kata perbetulkan solat anda. Tuan-tuan sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayat ini sangat-sangat masyhur dibaca oleh kita. Allah yarham Datuk Bentar Setia, Menteri Besar Kelantan, apabila dia naik merentah negeri benar pada tahun 1990. Ambo dengar apa nama ni ucapan yang dipertua Majlis Agama Islam Kelantan masa itu Datuk Abdul Razak. Dia di Kapuambo, dia rasmi masjid Kapuambo. Ketika itunya dia mari sekali dengan Tok Guru Aziz tahun 95, 3 September tahun 1995. Datuk Razak cerita dalam ucapan dia. Dia kata apabila Tok Guru benih tahun 1990 dia pecah. Ambo tak ingat Datuk Razak royak apa Tok Guru royak. Cuma memang dalam majlis tu ada ambo dengar dia royak. Dia kecil, dia royak. Perbincangan tu Tok Guru bila benar ni nak buat perubahan. Mula-mula Tok Guru kata perubahan orang nak buatnya ialah di negeri Kelantan ni. Satu perubahan yang tak guna biti. Kita ni kalau nak buat perubahan guna biti selalu. Apa mari masjid ni mula kapek tidak lagu ni. Kapek lagu lain mana mari masa mula. Ni email buat perubahan. Dua orang email ni buat perubahan. Guna biti ada. Habis dah bayar. Guna biti. Ya. Ni speaker ni sedap ni. Mula lagu mana? Okey. Tas dah ada. Tas semangat.
Baca tehok tak semangat, meme tak semangat, tak semangat. Orang mengajar tak semangat. Orang mengajar kan, kalau dia pergi mengajar, kalau speaker tak sedap, postem ada kadang-kadang tak ada isu begitu. Ni apa ni kan? Bila tak email royak pukul 8.30 bosok berhenti, start orang kata assalamualaikum tu lah. Kau ni tak sama betul tu pun je ada. Sedap tu mengajar. Ni sama betul dengan mulut. Tak bunyi lagi pe. Ni speaker ni sedap ni. Guna biti. Tapi tok gurunya dia buat perubahan. Tak guna biti kedua ya. Gapo dia? Ialah mengubah ataupun dekki sikit cara-cara mesyuarat. Start majlis, apa majlis sekalipun, majlis ceramah ke, majlis mesyuarat ke, buka dengan Fatihah. Sudah dengan apa? Tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Itu satu perubahan. Satu perubahan. Start tahun 90. Oh, dekat ketemu bunyi. Dia mengajar kau bunyi. Kau ni baru dah. Eh? Ni baru dah. Hari ni baru juga. Sampai kata ngejah. Siapa dia tu ngejah? Orang manggil jauh-jauh video. Kira isu tu bunyi lalu. Jadi boleh lagi adik merah. Sikit lagi dah. Ambo percaya kalau bak kambing orang dah tunggu. Ya. Tapi kalau lama-lama tak juga. Dia kuliah maghrib ni jangan menjadi kuliah isya kan. Baik. Buka dengan Fatihah, sudah dengan suratul Asr. Suratul Asri ini memberi peringatan kepada kita tentang masa. Allah Ta'ala turun ayat ini bagi peringatan kepada kita. Wal asri, demi masa, ataupun demi waktu asar. Al-asr, waktu asar. Allah. Apa Tuhan guna waktu asar? Tuhan banyak guna masa. Wadduha, demi waktu duha. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi waktu malam. Hak ni Tuhan guna wal asri, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Apabila sebut manusia berada di dalam kerugian, imam rugi, makmum rugi. Orang jatuh rugi, orang tina rugi. Orang makan gaji rugi, orang kerja sendiri rugi. Orang saja lagi-lagi rugi. Maknanya wal asri, demi masa. Oleh kerana nanti imam sebut hamba ni mantai tu imam Masjid Muhammadi. Hamba masa jadi ti imam Muhammadi kan. Kalau betulkah waktu asar, lepas tu betulkah pula waktu maghrib. Hamba tak berani nak balik rumah hamba. Padahal rumah hamba sebagai sunat tu ya, pada tak. Tapi hamba tak berani balik. Sebab apa? Waktu asar ni waktu pendek sangat. Tubik balik-balik je dah doa, tak ada apa. Nak beli kau sampah tu ni, nak pandang gelik, nak pandang agak mana? Tahu-tahu tu betul. Balik sampai di rumah, pakai nasi sepinggan nak bagi pula, mau kata biarlah. Pakai tak balik lagi. Waktu asar ni waktu yang sangat pendek. Dan manusia sibuk waktu asar. Sibuk. Jalan jam, balik kerja, macam-macam. Nak pergi ceruk, nak pergi main bola. Itu mesej manusia. Wal asr, demi masa, ataupun demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Ada orang tak rugi?
illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Orang beriman dan beramal saleh, mereka beriman illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasau bil haqqi, dan yang berpesan-pesan dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Empat jenis manusia yang disebut oleh Allah Ta'ala. Kalau kita termasuk dalam golongan empat ni, kita berada di dalam golongan orang yang tidak rugi. Tak masuk empat ni, rugi orang itu. Tak kira siapa dia. Sebabnya asalkan dia itu bergelar al-insan, manusia. Kalau dia manusia, dia rugi. Kecuali dia kena ada empat ni. Sama ada dia masuk dalam golongan beriman. Wah ni campur lah kau. Beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Allah. Jadi mudah-mudahan kita ni termasuk yang pertama, kita ni beriman. Beriman kita, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, berimannya kita pasti akan mati. Percaya kita kepada perkara-perkara gaib. Itu benda-benda yang orang panggil benda yang iman. Percaya pada tuan-tuan sekalian, kita akan mati. Percaya pada kita akan mati, percaya ke tak? Kalau tak percaya kita akan mati, jadi kau iman kita percaya kepada hari kiamat. Contoh, hari kiamat pasti berlaku. Mati-mati. Mana dulu ke kiamat? Mana dulu mati ke kiamat? Mati dulu. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila kita percaya bahwasanya kita akan mati, kita sekali lagi kita berada di atas muka bumi, atas dunia, kena jadi orang yang beriman dan beramal saleh. Sebab kita percaya kita akan mati, kita kena kuat iman kita. Sebab kalau sebut orang beriman, bila sebut orang Islam, kita ni buat kita ni beriman belakang. Tetapi kita kena reka pula dengan beramal saleh. Alhamdulillah, tadi takmir umum malam ni ada kuliah maghrib. Kita pakat mari malam ni iman kita ni kerana apa? Kerana kuliah ke ataupun kerana apa iman? Agak-agak. Kerana apa? Teka, kerana berceramah ke? Kerana kuliah ke? Kerana kambing ke? Kerana apa? Dua-dua. Dua-dua tak kata. Tak tahulah dua-dua mana ni. Tapi hamba percaya. Hamba percaya. Kita mari masjid ni tak ada kerana lain, kerana kita tahu ini adalah satu amal yang soleh. Situ ya. Kalau kata kambing, kalau kata kambing, ada tak ni makan kambing? Tama-tama orang berumur 50 ke atas, bimbel. Dulu kan.
dekat dengan Eko Jaya. Kedai Eko Jaya. Ambo tak tahu dah ni ada lagi dah kedai tu. Dulu ada satu kedai alik kiri tu kan, nak pergi ke apa nama ni? Politek. Politek lah. Nak pergi ke Scott. Mana? Politek apa ni? Politek ya, politek. Jalan kaki. Bukan ni ada ni. Meteri. Kaki. Sini banyak pusat pengajian tinggi tu. Meteri dah. Ada kedai tapi tu alik kiri tu. Bandel, mata ada tengah tu. Dia apa ni chicken chop kepada. Ada kedai tu ni. Tak ada macam. Ada lagi? Dulu apa berhenti sama kedai tu. Ambo balik Kota Baru. Ambo suka kok lanah sebab apa? Ambo duk kok lanah. Masa ambo jadi TPN di Tupak. Tupak ni kan. Bukan mana bodoh nak itu ke Tupak dah. Tupak ni kalau ambo sudah semaya Islam ada jemaah ambo ajak pergi Minai. Ambo pergi Minai dekat balik ni. Ambo klik semula di masjid, ambil kapur-kapur. Nak klik Quran lah. Tupak ni gelap, semakin gelap dah. Kenapa? Tupak ni dia pandai ujung. Dia pandai pentadbir ada ribu ke pos itu. Ada ribu, ada pejabat tanah, ada tukodi di mana Tupak. Tapi dia pandai ujung tepi laut. Ramai orang pecing apa begitu ya. Orang Tupak tidur dah kita balik main Quran hasilnya ni. Orang Quran dah duduk tengah sedap lagi buah kata. Kenapa? Kerana di Quran ni dia ada politeknik, dia ada apa ni tepi ni nasi badai ni, nasi lemak badai ni. Kolej komuniti, tadi ke apa? Veteri. Semua tu orang muda belakang. Orang muda belakang. Orang duduk di Veteri, Politek, orang duduk di kolej komuniti, semua tu orang muda. Menjadikan bandar Quran ni sekarang. Amma mari sini curah lagi tu. Dan amma klik bentar amma tidur, tu amma pergi ke bib pula. Nak mai subuh pula. Quran ni untuk rumah tempat amma tidur je. Balik ke pergi tidur. Kau cicip ke 5 pom dia pula. Lah gitu ya. Jadi apa tengok bandar Quran ni sentiasa dalam keadaan hidup. Kamu balik, kamu singgah tak masa itu dah. Daripada permulaan mula-mula dia buka, singgah nampak pindah. Kamu suka kedai kamu singgah. Dia tanya tuai kedai tu tanya, hijau kapo? Dia tanya apa? Hijau kapo? Kamu tahu ya kamu terima? Kamu ya, kamu ni pukul buat dia. Pukul. Tahu pukul? Ada orang tani sini, orang tani yang pakai pukul. Awak dia orang hukum, dia percaya apa yang dia hukum tu politik. Hukum dia. Bukan malik tu. Hukum. Dia ngepek apa nama ni tu. Kambing. Chicken chop. Bukan chicken chop. Kalau kambing kan apa dia? Lencok. Ayo ngepek lencok. Jadi wayang. Orang ni tak apa, dia kata orang kita takut makan. Tapi sebenarnya dia kata tak apa. Walaupun dia royak, sebabnya anak dia orang buka kedai tu, anak dia tu ada master belajar di Universiti Thailand lah. Pakok, mari jiwasin dia tu. Dia royak, walaupun dia royak, kalau dia royak tu, kambing ni tak ada masalah ke apa. Tapi tak berani buat kita nak pakai banyak. Sebab kepercayaan kita, kalau kambing bimbing takut stroke dan sebagainya. Betul ke? Sebab tu lah. Kalau orang mau banyak, 60 tu tak berani dah nak pakai kambing. Dan ambo ni 50 hari, ambo tak berani ni pakai kambing. Boleh jadi tik bentuk depan ambo tak jamu. Tok pala ambo biasa orang tok
kepala kambing ke depan timbe ni dah. Tak berani nak jamu kambing ni. Jadi apa nak bayarnya? Kita mari sini bukan kerana kambing. Bukan kerana apa, tetapi kita percaya. Waktu email bayar tadi malam ni ada kuliah maghrib, kepercayaan kita ialah ini adalah amalan yang saleh. Mari sembahyang di masjid ini adalah amalan yang saleh. Amalan yang saleh kita ni boleh kita bawa untuk alam sana. Selepas ni kita akan mati, dan bila kita mati tidak ada apa dah benda yang kita nak bawa. Rumah yang kita buat, Allah comel rumah. Kita ni Allah percaya rumah comel-comel belakang. Rumah comel-comel, rumah batu. Kemungkinan kita sini ni ada tanah tu, lah bukit, lah macam-macam. Tanah lagi, pakat lagi kita, kerja sedap lagi kita. Bila mati, kata sekalian, kita tak bawa belakang. Kita nak bubuk dalam ni, kita kata kita ada adik-adik kita bubuk tanah lah. Aduh, kenapa balah? Balah kerana tanah. Balah dengan ibu bapa kerana teki, kan? Apa ni? Mak ataupun ayah tu beri tanah lebih kepada orang jaga dia. Mati mak, tak pakai. Wasiat apa beri masa itu tak pakai. Kita duk ngadik-ngadik apa dia yang mau lebih. Padahal dia duk orang lupa tak jaga. Kawan ni yang jaga. Panuh apa panuh? Nak panuh, nak bersama kata. Hak ibu bapa wasiat apa? Wi masa hidup kau sampai balik. Ibu bapa ni hak penjaga dia, hak terbasuh berak dia beri lebih. Itu hak dia, tanah dia. Balik orang lupa, sama kata. Kena beri sama banyak. Balik. Bubuk tanah. Bubuk kakak mak. Bagai tu tuan-tuan sekalian, bukan apa kata tak sih bagai tu, tapi kena ingat. Gapo sekali kalau kita berbuat atas dunia dengan adik-adik kita kau, dengan ibu bapa kita kau, tagot duk jiran, tagot. Nah, siapa paluh gege tu? Gapo ambo ke paluh? Nah, ya cerita paluh. Paluh tanah. Paluh tu, nak tanah kawet tu. Lepas pada paluh tu, amo tengok gapo tadi? Pemisah sepuluh. Tanah bisa je sepohon, nak palah pakai sampai palah tak tegur tu. Nak bubuh situnya, pohon bisa. Pohon bisa, tak merasa. Kalau umur dia ada lagi 5 tahun, berapa tanda je pohon bisa tu. Oh hidup balah, sehingga persahabatan. Oh yang Nabi sebut sekat berapa hari yang kita boleh tak tegur siapa. Berapa hari ni? Email orang tahu ni pak dah ni. Kau tu email cara pak cengah orang cengah saja. 3 hari dah. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, apa sahaja yang kita buat atas dunia ni, kita kena ingat bahawasanya kita akan mati. Kita akan mati, dan apabila kita mati, kita akan disoal. Allah. Kita akan disoal. Waktu ini baca sama dan terima. Tidak berganjok kaki anak ada. Sehingga kita akan disoal. Soal belakang. Soal kan? Hak yang dah hari Nabi sebut tadi. Umur kita tu kan? Tuhan tanya lagi. Muatkah umur Muslim? Umur yang Tuhan bagi pada kita tu. 60 tahun kau, 70 tahun kau, 80 tahun kau, Allah Ta'ala akan tanya. Kita kata, kalau kita ni ikut kita, umur kita. Umur pun Tuhan beri kita. Umur yang Tuhan bagi kita ni kan,
Kena ingat tuan-tuan sekalian, hamba sendiri, tu email semua sekali ada ni. Umur yang Tuhan bagi kita ni serupa diuburi tanah kita. Faham? Diuburi tanah kita, kita suka pada diuburi tanah kita. Suka? Allahu Akbar. Bunyi boleh tanah kan? Bunyi boleh tanah dah. Kita rasa suka dah. Tak milik lagi. Kau suka dah. Boleh tanah kali ni. Betul tak? Tetapi kena ingat, kalau dia milik, kita boleh milik kau, tak boleh milik kau tanah ni diikut tanah. Kalau tanah tu kalau kita tanam getah, kita tanam kelapa sawit, kita akan mendapat hasil. Tapi kalau tanah tu kita tak jaga, apa ada di tanah kita? Apa ada tanah kita? Ular ada di tanah kita. Apa lagi ada tanah? Lima ada tanah kita. Gajah ada di tanah kita. Apa? Apa orang lain tak ada? Orang lain tak ada lima, tak ada ular, tak ada gajah. Dia cakap. Dia tebal, pohon tak pakar. Dia tanam kelapa sawit, dia tanam getah. Dia buat kau tu, buat kau ni. Allah pula kata dia buat orang kita. Lalu ni kita tak nampak. Kita mati nampaklah Allah yang Tuhan bagi kita. Allah yang Tuhan bagi kita, kita duduk saja relax. Duduk saja. Relax. Siapa berpuluh-puluh tahun relax saja. Sehari kalau tidur tu nejah, setahun berapa jam? Berapa hari jadi? Kau saja. Kalau nejah sehari, tikmeh tak je kira tikmeh. Tikmeh tua tak je kira. Kalau sehari tidur nejah, sebulan jadi berapa jam? Kau saja. Duduk saja. Pak, ada ngempak kau kan? Ada ngempak kau kan? Ada kata udah kau kan? Berapa tahun? Ada balas kau kan? Daguan. Jadi tuan-tuan sekalian, bagian yang akan ditanya, Allah Ta'ala akan tanya. Jadi, ringkas ceritanya, soalan-soalan yang akan ditanya esok-esok tu, lalu kita kena wilsam lah. Umur kita, harta kita, ilmu kita. Ilmu kita. Kita ada ilmu sedikit sebanyak. Ilmu ada sedikit sebanyak. Kan? Kita guna untuk kebaikan kau ataupun kita guna untuk kejahatan. Ada orang ada ilmu, pandai ada kepandaian. Dia guna ilmu dia untuk buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang ada ilmu sikit ya. Kan? Ada ilmu sikit, tapi dengan ilmu yang sikit tadi banyak dia buat kebajikan. Muslimin dan muslimat sekalian, Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i dia meninggal ketika umur dia 54 tahun. 54 tahun je umur dia. Tikmeh berapa dah umur dia? Ha? 50. Tikmeh ni berapa? 51. Imam Syafi'i dia meninggal umur dia 54 tahun. Setara hamba ni kan? Imam Syafi'i tak ada tahun yang dia lebih dah. 54 tahun Hijri. Tapi ilmu yang dia tinggal sampai hari ni kita boleh pakai. Kitab dia tulis tu ilmu dia sampai hari ni. Yang memasakkan apa weh? Mazhab Syafi'i. Sebutin negeri kita. Tikmeh baca tepuh jemaah orang ni. Mazhab tempat negeri kita. Mazhab tuanku ke bawah dunia yang maha mulia tuanku Al-Sultan Kelantan. Mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Akidahnya ahli sunnah wal jamaah.
Asy'ariyah wal Maturidiyah. Wal Maturidiyah. Mazhab Syafi'i itu tuan dia hanya umur 54 tahun je hidup atas dunia. Tetapi ilmu yang dia tinggal bergerak hidup sehingga ini. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, jadi kitanya untuk email yang ulama lagi lepas setengah email. Ulama lagi. Oh, baru buku lapis baru. Saat ni yang mustaq saat ni buku 7. 7 dah. Kita maghrib ni pun boleh. Dia dah itu. Ni bijak dia memang. Jadi orang makmum tak nampak. Dia dah kan. Kalau tidak kak lengok dengan dia ni tak ada apa-apa lah ni. Sampai 25 maghrib tadi pukul 5.53. Tu. Jadi muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat sekalian, jadi apa tak jadi nak baca kita ni. Rasanya jadi panjang cuma aku nak bacanya bawa kita ni. Amun nak baca tunggu lupa tak apa bukan adil dah. Tunggu Haji Abdul Rahman. Anak dia adil dah. Anak lagi iaitu Dr. Luqman, mantan mufti wilayah dia. Dia sebut dalam kitab dia ni, dia tengok gambar orang yang semaya salah. Semaya yang tidak betul. Dalam kitab ni juga dia sebut lagu mana kedudukan kita semaya ni. Kedudukan dia sebut syarat qudwah. Syarat qudwah ni syarat orang semaya jemaah tu iman dengan makmum. Tu iman dengan makmum ni dia kena taat. Tu iman dengan makmum. Makmum ni dia kena taat kepada tu iman. Dan tu iman kena buat molek supaya makmum molek belakang ni semaya tu ikut dia. Contohnya dia kata tu iman dalam syarat kedua, syarat ngikut tu iman ni dia ada 12 sekali ni. Tu iman kita ni tahu lakukan dah ni. 12 ada 12. Di antaranya dia sebut niat mengikut tu iman. Tu iman niat menjadi imam, makmum niat mengikut imam. Tu iman tak apa tak niat jadi tu iman. Tapi kalau tu iman tak niat jadi tu iman, dia tak ada pahala. Makmum dia kena niat jadi makmum. Makmum kena niat jadi makmum. Kalau dia tak niat jadi makmum, semaya dia jadi batal kalau dia ikut imam tu. Dan apabila kita niat jadi makmum imam, kita makmum, kita mari semaya. Imam duduk tahiyat akhir. Dia mari semaya, Allahu Akbar. Dia dengar imam tu baca kan? Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ada ruang tak ada lagi untuk dia duduk? Ada ruang tak ada? Ada dia. Dia kata malah duduk Semua sama gaya dia. Dia dah cacat Allahu Akbar. Dia tak tahu. Tu email kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Sedangkan ada ruang bagi dia untuk dia duduk. Dia tidak duduk. Dalam kitab dia kata kan, apabila imam memberi salam, dia tak duduk, dia ada ruang untuk duduk, maka batal sembahyangnya. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kita merasa kecil yang tu. Tetapi apabila kita sembahyang jemaah,
dalam keadaan kita tidak mengetahui hukum yang sepatutnya kita buat, boleh menyebabkan sembahyang kita batal. Apabila kita akan takbir Allahu Akbar, kalau kita ada ruang lagi duduk, wajib kita kena turun duduk. Kalau kita tidak duduk, apabila tiba misalnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita yang berada, yang bercacap itu batal sembahyangnya. Satu masalah. Satu masalah lagi. Allahu Akbar. Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada ruang kata dia duduk? Ada ruang kata? Tak ada. Dia pun duduk. Allahu Akbar. Dalam kitab dia kata batal sembahyangnya. Sebab apa? Sebab dia duduk itu, dia sudah tidak ada ikatan lagi. Dia kata imam sudah tidak ada ikatan lagi. Dia niat supaya jemaah usalli fardal isya'i 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Dia niat lagu tu, dia niat makmum. Sedangkan bila dia kat takbir Allahu Akbar, tiba-tiba Assalamualaikum, dia Allahu Akbar ra, tiba-tiba Assalamualaikum min. Tak ada ruang dah nak duduk. Maka ketika itu dia tidak boleh duduk kerana dia tidak ada ikatan apa-apa lagi dengan imam tadi. Dah bercerita kan? Apa duduk lagi? Imam kalau pasangnya suami isteri cegah ada, orang kata pergi duduk, ada duduk sekali lagi tak imam lagu mana? Pasal mula sini mula tak imam makzil, dia aktif nak lu ikau. Ikat orang yang bernama ni budak-budak politeknik, kalau pergi matmah ya kecek dengan dia tak tahu. Berikat kamu. Laki bini cerah dah. Saya cerah dah, pala-pala cerah dah. Salah pada tak imam sekali, kau boleh duduk sekali lagi. Ni tak imam. Assalamualaikum, kum tutup mulut dah. Dia Allahu Akbar, dia pergi duduk lagi. Salah semaya dia. Batal semaya dia. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah aku nak sebutnya berkenaan sebab Tok Imam minta supaya tajuk dia perbetulkan solat. Mau tak mau tuan-tuan sekalian, hamba mari malam ni sambil-sambil berhubung silaturahim, hamba sebut benda lagu ni. Walaupun tahu di sini sudah tahu dah, cuma hamba nak perangat, pakai perangat apa yang kita belajar dulu. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama ambil manfaat supaya semaya kita, terutama sekali semaya jemaah, semaya kita berada dalam keadaan semaya yang betul. Apabila kita turut imam, pastikan. Dalam kitab ni dia sebut ada perkara lagu mana? Wajib ikut, wajib pada buat dan wajib pada meninggal. Ada wajib pada buat tetapi tidak wajib pada meninggal. Kita malam Jumaat, Tinggi kata, Innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujjada وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Allahu Akbar. Tiba sujud. Makmum tu, baik malah sujud. Dan nanti sujud kagak ya, malah sujud ni. Takut keduk kain. Takut keduk jombong. Takut nama semaya makmum tadi. Sah kau batal? Batal. Tak imam sujud, dia tak sujud. Batal.
Tok Imam kata, "Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun." تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا. Tok Imam tak sujud. Dia buat apa Tok Imam ni? Aku mari jauh-jauh. Mari maya Masjid Muhammadi ni nak semaya dengan Tok Imam. Maya sujud sejadah. Kalau Tok Imam tak sujud sejadah, baik aku semaya pada semua mak. Pak mak tak sujud sejadah. Pak mak tak ingat ayat sejadah. Ya Allah, apa sujud. Berlawan ni kata Imam. Tok Imam sujud. Tok Imam tak sujud. Dia sujud. Tok Imam sujud. Dia tak sujud. Lagu mana? Dalam kitab ni dia kata patah. Oh, tak lagu lah. Kita turut Tok Imam tak boleh. Ya. We tak serupa dengan Tok Imam tak boleh. Kena serupa. Tok Imam turun sujud, kita turun sujud. Tok Imam tak sujud, mentapa kita ya? Apa kita semaya Masjid Ar-Rahim ni, Tok Imam ni tak sujud. Kita semaya Muhammad ni sujud, Tok Imam Fazal. Tok Imam Fazal tu sujud. Di maya Aisyah pun sujud. Apa Tok Imam Ar-Rahim? Tok Imam Ar-Rahim yo logat kandung nak masuk ke air. Tak ada. Tok Imam kata dengan Tok Imam Ar-Rahim tapi aku sujud. Pedih. Tahu kan? Jadi makmum ni yang ikut Tok Imam wajib dia kena sujud. Sebab itulah dari kitab fiqh dia sebut ada masalah bab sujud untuk Tok Imam. Kita mari lewat, kita mari lewat. Kita mari lewat, kita tak tahu salah ke apa Tok Imam. Maya subuh ataupun semaya mana-mana. Kita mari lewat, tiba-tiba Tok Imam sujud. Tok Imam sujud. Kita tak tahu Tok Imam ni tak baca kunut kau gapo kau berlaku kat tadi dia. Kita kata saya tak ada apa-apa ni saya buat mari ya. Saya tak ada buat apa kesalahan. Tok Imam ni salah, saya tak sujud. Tok Imam sujud, dia tak sujud, batal sembahyang. Batal sembahyang. Itu disebut dalam kitab ni. Bukan disebut Tok Imam tu sujud, dia wajib sujud. Tok Imam tu sadar, bengok Tok Imam tu sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pertama Allahu Akbar. Dia sembahyang subuh 2 rakaat. Di akhir sembahyang dia sunat dia sujud sahwi dulu. Salah bukan salah dia, salah Tok Imam. Tadi dia sujud dengan Tok Imam, itu wajib. Lalu dia sembahyang sahwi dia. Di akhir sembahyang lepas pada dia baca tahiyat, satu lagi hukum, iaitu dia disunatkan sujud. Maka dia sebut dalam kitab fiqh, mengapa dia wajib dia disunatkan sujud? Kerana dia sujud sahwi tadi, dia turut imam. Di sini dia sujud sahwi adalah kerana ini adalah tempat bagi sujud sahwi. Tak ada sujud sahwi dah, itu wajib. Hak ni sujud sahwi ini adalah sunnah. Kerana di sini adalah tempat sujud sahwi. Suka imam kalau kita baca kitab ni banyak ilmu tentang sembahyang Jumaat. Jadi oleh kerana masa Tok Imam itu 8:30, jadi aku rasa cukuplah untuk malam ini. Dia nak tanya. Tak ada apa. Jadi tanya tu, orang ada pada kitab ni pula tak ada jawab apa. Kita mari baca tu, mana baca malam ni. Tu yang kita tandanya. Tapi nanti Imam nak tanya, kita buka tak apa. Makmum wafid, tapi pada rakaat 3 tu dia naik. Kita ada baca Fatihah dengan Tok Imam. Tok Imam rokok dulu.
Kerana ada Dia tu orang muafik. Orang tu muafik. Lepas tu rakaat ketiga tu bila dia naik tak imam tu baca ada berapa. Adakah kita kena rokok juga? dia apa nama ni? Dia naik pada rakaat yang ketiga, imam tu rokok. Dia naik tak ada naik sekali untuk dia naik. Lepas tu dia naik, dia baca dia rokok dia pun. Lagu mana dia? Sama dia rokok atau dia menunggu. Orang yang muafik, orang yang muafik di maaf 3 rukun je panjang. Ya. Betul tak? Tadi yang baca tadi, cuma buat terjemah lagi dah. Dia ada 5 masalah. 5 masalah menjadi dia ni muafik. Sampai qiraat li ajzibati. Jadi hamba tak saya baca satu hukum tu. Kita nak ambil hukumnya dia tu orang muafik. Timai tanya dia orang muafik, maknanya orang yang dimaafkan. 3 rukun. Bila dia baca Fatihah, maknanya rukun yang terakhir itu dia pun turun sujud. Kan? Apabila dia turun sujud, dia rokok. Dia dapat rakaat lah dengan timai tadi. Persoalannya, apabila dia nak naik kepada apa nama di berdiri sekali dengan timai, muka timai tu bangun dah. Muka timai tu sudah daripada sujud tadi dah. Timai naik, dia baca Fatihah tu cepat. Dia sujud, dia nak naik tadi, timai pun rokok. Dan kepada keadaan dia tadi, maka dia dihukumkan orang yang masbuk. Dia naik, bila timai rokok, dia kena rokok juga. Dia kena rokok juga. Dia dalam kitab Bahjatul Marwiyah tu dia kata man fit tasyahudi. Siapa-siapa dia jadi dua dalam tahiyat awal. Mana? Siapa-siapa dia jadi dua dalam tahiyat awal. Bayar jadi dua tahiyat awal ni kita batal wudu. Kerana punggung dia duduk di atas tapak kaki. Tak batal. Dia jenis kau seharusnya itu bulan juga kerja banyak. Bila dia kabar, dia duduk tahiyat awal. Dia jenis kau. Dia sedang ke imam rokok. Rokok ada. Dia pun bangun Allahu Akbar. Dia boleh rokok, menjadikan dia orang yang masbuk boleh rokok. Tapi dia nak jadi masbuk pun tak apa. Kalau dia nak jadi muafik pun boleh. Iaitu dia baca Fatihah sehingga 3 rukun yang banyak. Boleh juga. Supaya muslimah. Ataupun makmum makmum muslimah ataupun makmum laki-laki. Itu imam kita tadi. Tiba-tiba api mampu dah. Api mampu. Tu imam ni tak boleh bila api mampu dia lemah. Tu imam model ni tak boleh. Tu imam yang berana api ada dah ni kan. Kalau lapu mampu dia tak boleh lemah. Kalau orang sekolah ngambur ni kan tak apa. Sebabnya kita biasa dalam pelita jangan dulu kan. Pelita seputih lah. Masjid tu kapal ambur pelita seputih lah. Tak tebal ni. Pelita seputih lah. Lah ni lapu putih. Pelita seputih tu masa curah tu. Ngaji Quran sudah Melayu. Ngaji Quran tak Quran. Penuh pakai duk lekung. Quran seputih duk sini, lekung penuh. Pelita seputih ya. Curah dah. Jadi apabila tu imam hok sampai model ni, tak boleh dia lemah. Lemah dia potong lalu dah. Maya maghrib boleh 2 rakaat, pas mampu habis. Tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Dia pun tak boleh. Bini dia nak keliling kau pergi kat bini dia backing. Dia tahu dah kalau saya tu balik dia malu kat bini dia. Sungguh dah. Bila kan ada satu tempat tu dia bayar mana tak pergi. Dia kata tak segi masjid apa benci betul bila apa di masjid tu banyak ke orang Allahu Akbar Allahu Akbar balik ke rumah bini dia kata masuk bingkai baik
bos. Dia kerja masjid. Di masjid juga ada. Jadi dia email tadi. Dia potong, dia tak duduk tahiyat awal. Dia tak duduk tahiyat awal. Makmum alik belakang dia kamu kata email baca tahiyat awal. Allahu Akbar, api gelap. Tak nampak. Terutama sekali Muslim. Bila dia email tak baca tahiyat awal, makmum sekala-sekala baca tahiyat awal. Duduk baca tahiyat awal. Allahu Akbar, dia email tak baca tahiyat awal, dia rokok betul dia. Lampu punya lona lah, benda ni mampu mentah dah. Lampu dah dia, TMB dah dia itu. Kalau tak mampu tu mentah, kalau mampu pun mentah. Tu email dia rokok. Kita dah gambar kau baru lepas rokok yang tiga. Lagu dekat ada imam tadi. Kalau kita, kalau mengikut mana ambil tasyahudi tadi, apabila dia email dia rokok gitu, dia bawa barang email rokok, dia naik boleh rokok sekali. Dan dia juga boleh menjadikan diri dia masuk dan muafiq. Jadi dia boleh baca Fatihah dekat ada. So ada dah. Insya-Allah lah. Jadi kita cukup dah lapis setengah lapis 25. Kan? Buat sejam malam. Jadi kita malam ni lebih ya. Ustaz kata tadi kita Syafi'i. Kita akidah Asy'ariyah baru dia. Ya. Dia raja tu akidah kita. Ya. Tapi lawan ni ada so akidah betul pada dia. Tak apalah sesuai kita. Ya. Betul pada Dia begini je. betul. Dia hanya ada di negeri kita ni. Negeri kita ni kita pakai mazhab Syafi'i. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah itu apabila disebut siapakah Ahli Sunnah wal Jamaah? Ahli Sunnah wal Jamaah apabila disebut Ahli Sunnah wal Jamaah ia adalah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Akidah apa dia lain lagi? Akidah semua dunia. Kalau dia ada akidah bisa kita kata akidah Syiah. Pondok sebenarnya akidah macam-macam lah kan semua. Syiah. Dia ada apa nama disebut oleh ulama-ulama kita. Syiah tu memang salah betul di buku ini. Syiah salah. Al-Mujassimah salah. Musyabbihah salah. Kemudian jadi akidah yang selain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah itu ada disebut oleh ulama akidahnya adalah fasik dan ada akidah dia yang kafir. Bisa kita kata dia. Kita ambil contoh dia. Akidah yang fasik tadi seperti akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah tadi dia masih lagi ada lagi kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu-satu hal Allah Taala memberi pinjam ke ataupun kuasa dia itu berpindah kepada maksud kita kata nasi memberi kenyang. Nasi memberi kenyang ni, nasi itu yang memberi kenyang itu siapa dia sebenarnya bila kita makan nasi? Pada kita makan nasi dengan gula kambing. Yang memberi kenyang kepada kita tu nasi dengan gula kambing ke ataupun siapa dia? Kita akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah lagu mana? Siapa dia yang memberi kenyang? Di sini ada orang panggil perbahasan ulama yang mana ada akidahnya adalah akidah yang betul, iaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada akidah yang fasik, iaitu Mu'tazilah. Ada akidah yang membawa kepada kekafiran, iaitu nasi itu sendiri memberi kenyang kepada kita. Tidak ada sangkut paut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa nama ni bertanya tadi.
Akidah tadi kita kena tengoklah. Sebelum kita menghukum selain daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah tadi, kita nak kata apakah hukum firqah yang selain daripada itu, kita kena tengok pula. Dalam satu-satu benda tu lagu mana dia tu? Adakah dia tu boleh membawa kepada kekafiran? Seperti kata contoh kita kata ni Jabariyah. Jabariyah hanya sesat. Jabariyah hanya sesat, tetapi kesesatan dia tu lagu mana? Sesatnya dia kata lagu mana? Dia kata semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Sehingga benda yang jahat sekalipun dibangsakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akidah dia ni adalah akidah yang lari daripada ahli sunnah wal jamaah. Wana demo mari masjid Allah Taala. Ni Allah Taala berlaku ni mari masjid. Semaya pehe agama atas nak sekolah haram ni daripada Allah Taala. Zina boleh daripada Allah Taala juga. Zina tak semaya daripada Allah Taala. Dia punya kata tak semaya itu tu daripada Allah Taala. Tak semaya zina curi daripada Allah Taala. Ini dia panggil akidah yang rusak juga, iaitu akidah apa dia? Akidah Jabariyah. Akidah Qadariyah. Qadariyah ni akidah yang makhluk dapat memberi bekal kepada sesuatu. Tidak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala. Makhluk itu sendiri boleh memberi bekal. Maka ia adalah lari dan penuh tak ada daripada Allah Ta'ala. Gitu kan? Ya. Ustaz, oleh sebab Ustaz sebut nama firqah, saya nak tanya untuk dia nak Wahabiyah. Macam mana Ustaz Wahabiyah? Mu'tazilah kami nak kita mak nama dah. Wahabiyah kan dah ni lagu mana? Wahabiyah. Wahabiyah Ustaz. Wahabiyah. Lagu mana Wahabi? Dia dah. Mana tahu Wahabi lagu mana? Dia ke dia Wahabi ni, nak tengok dia tu adakah dia tu ahli sunnah wal jamaah ataupun tidak. Situ. Bagaimana akidah Wahabi? Sebab saya ngaji Saudi, saya dulu Wahabi Ustaz. Ya? Saya dulu Wahabi. Tahli tak boleh. Tahli tak boleh. Tahli tak boleh. Baca Yasin Majmu'ah tak boleh. Apa tahli tak boleh? Tahu lah Saudi ngajar gitu. Saya dulu ngaji Saudi. Tahli ni la ilaha illallah kan? Tu dia tak boleh. Kami dah mau. Tahli. Saya ngaji Saudi. Tahli. La ilaha illallah. Kita nak la ilaha illallah. Boleh tak? Apa tak boleh? Tak boleh. Kau tak mahu? Boleh Ustaz. Yakin ni. Tahlil ni bukan akidah tahlil ni. Tahlil ni amalan. Tahlil ni amalan. Amalan tu dapat boleh dapat ada dia. Sama dapat ni. Tahlil tadi apa kata dia tidak akidah. Akidah ni wadah. Tahlil ni amalan. Apa pula akidah? Amalan Wahabi. Kamu rasa memang ahli makni saya tak berat kalau betul jadi kawan saya. Betul fasih kawan saya. Lepas itu kalau dah asli sebab saya kan di Saudi dulu. Ya. Saya dah tahu buat. Saya dah tahu buat pindah. Jadi untuk Ustaz awak dengan Ustaz sampai dia tu. Jadi Ustaz tak tahlil lah. Saya tahlil, saya pada Dulu dia belajar sama dulu. Dulu Ustaz tahlil. Dulu tu tahlil. Dia ada tak faham lah dia ni Ustaz ni anti tahlil ke apa mana? Ni boleh. Dulu dia Wahabi dulu. Dulu Wahabi. Jadi tu. Dia Wahabi Ustaz dulu tu lagu mana? Maknanya tak boleh tahlil. Jadi boleh dah tadi. Dan gini tak. Dia tanya hukum apa lah orang Wahabi sebenarnya.
Oh, tahu ustaz dia tahu dia tompak nanti dulu. Dia mengenal Wahabi. Dia kenal Wahabi. Mungkin itu ustaz ngaji Wahabi yang ngaji itu. Oh, dah Wahabi dia tak boleh tahlil kau. Tahlil. Tu orang Wahabi itu kata la ilaha illallah. Tahlil mati lah. Oh, tahlil mati. Oh, jadi dulunya ustaznya kalau orang sembelih kambing apa tak pergi dulu. Kau tahlil. Oh, lagi. Dia sepatutnya ustaz ni dia kalau cepat tahlil lah tu. Ustaz nak jadi Wahabi baik learn ni. Masa tu kita muda kambing sedap lah. Learn ni kau kan ada nyakit kau gapo. Kau gapo patut learn ni dia balik. Zaman muda dia jadi Wahabi. Tak saya tahlil. Zaman tua jadi nuk bodoh. Balik semula. Apa lagi orang tak ada zaman dulu? Sayyidina tak ada. Usalli pun tak ada. Oh, gitu. Baca Yasin pun tak ada. Oh, amal itu jadi Wahabi belakang. Itu apa? Dia Wahabi dia tidak akidah. Akidah. Masa orang bisa pergi kembali mati. Yo. Masa Wahabi. Dan tak saja dia mengatakan ustaz kata ustaz dulu Wahabi kan. Dia tidak ustaz royak tadi bid'ah tadi kan. Tidakkah bid'ah ni benda-benda yang ada ke dalam agama? Tak. Bid'ah sana. Patut Dia tak ada bid'ah sana. tahlil ni dah bagi apa lampu-lampu kan. Tahlil orang mati lah kalau tahlil ni ibadat. Tak ada apa-apa tak. Ibadat kan la ilaha illallah kita ngati banyak-banyak kan. Oh, kita nak mati pun la ilaha illallah. Tetapi yang kita ngati orang mati tu, hamba rasa situ tu ada kita dah. Ya, ada. Ada kan majlis agama dah. Majlis agama Islam dan ada istiadah. Ada istiadah ni dia ada istiadah Melayu kan. Ada Melayu. Ada orang Melayu, kita orang Melayu pak kita ni bila mati ada dia ialah malam tu ada ngati. Tidak satu ada. Ya, ada. Kalau kau ada ustaz, ada ke dia? Ada. Ambo nak tuan mau dah. Ada. Jauh gitu. Kita pakai ngati pun ada ya. Ada orang kita malam ngati malam mula, maka sebut tawa. Sebut tawa malam mula ada ya. Ya, ada. Kau ibadah ada ya. Sebab itulah. Kalau apa nama ni ada orang ngati lama kita pakai rumah mesti mati tu. Mana orang mati kan? Dia ngati itu mana lama semaya Isa di masjid dengan pak ngati. Pak ngati. Kan ustaz? Ustaz jadi tak tahu saya tahlil. Biasa. Buat sindo. Kenapa? Kalau buat sindo, tak si buat pun sindo. Wahabi ini. Wahabi. Tak pun dibuat. Oh, tak boleh buat. Bila orang masuk neraka. Allah. Tidak ada lah, aku benar. Oh. Ngati. Dia tak say ngati. Dia pasal ngati. Kalau ngati, tak dia anak bila orang masuk neraka. Orang ngati. Allah. Tak ada apa lah. Ada lagi nak berhenti dah tak ada. Allah. Bang kambing. Nampak kami. Bang kambing. Bang Bang kambing. kambing. Jadi tak kamu minta maaf lah dah kalau ada sepanjang gadget selama hampir 2 jam lah. Hampir 2 jam gadget terkeluar daripada mulut hamba sesuatu yang tidak sepatutnya buat lebih. Mau minta maaf banyak dan insya-Allah
kita akan bertemu lagi lah. InsyaAllah. Bila bertemu lagi, Allah Bawa dia lah. kalau tidak bertemu lagi di Masjid Ar-Rahim dan tidak bertemu di mana-mana, insya-Allah tuan-tuan sekalian, kita akan bertemu dalam syurga. InsyaAllah. Pasalnya kosak kita nak cari ibadat ini adalah amal yang soleh untuk kita buat bekal ke sana. Itu kepercayaan kita. Maka hendaknya kita akan bertemu bersama tu Ibn, tu Bila, ahli jemaah semua sekali ada ni, kita bertemu, kita pakat masuk syurga. Jadi jangan lupa kita kena sentiasa orang panggil apa, istiqamah di dalam ibadat, terutama sekali ibadat sunnah, yang mana kita mari semaya jemaah di masjid, belajar dengan mengajar dan sebagainya. Jadi masa setakat itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fatih Ustaz Asli atas kesian Assalamualaikum dan Bismillah. Dua jam. Tapi tak ada baca kitab, nanti kita panggil baca kitab dulu. Pasalnya demo ni satu. Semua tadi mau pesakut lah. Sebab dah lagi tak begitu banyak mengenai kita lah. Dia semaya jadi semaya jemaah ni, kita jadi makmum banyak nak hukum berbanding dengan imam. Jadi kita nak ngaji mati-mati lah. Dan pedoman semaya berjemaah ni adalah satu kitab atau risalah yang sudah melakukan kita berbetul lah. Jadi kita dipanggil pula Al-Fatih Ustaz Rasuli, mari pula dia baca lagi tak sebulan sekali kau. Kita panggil lah dia nak baca lagi tak ni. Asal dia mari bawa dah. Sakut mohon dia. Apalah. Jadi kita boleh setakat dulu insya-Allah. Apa yang baik kita boleh jadikan teladan, ataupun amalan kita yang tak baik itu kita setakat ni ya. Boleh kecil dua kepada insya-Allah amalan soleh kita yang kita buat bila-bila masa maknanya semua itu menjadi modal kepada kita sukses. InsyaAllah pani ada jamu jangan dibalik nama kita. Setakat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.